Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kudung. Hari ini saya nak tunjukkan kalau kata saya sebagai orang kudung pakai kaki palsu boleh bawa kereta ke ataupun macam mana. Okay, jom. Right. So ni dia. Subaru belum convert lagi. Right. So memandangkan saya pakai kaki palsu, jadi dia ada langkah-langkah teknik dia untuk kita duduk dan pastikan kedudukan kaki palsu itu selamat untuk mengelak kecelakaan. Okey, jadi saya akan angkat kaki palsu saya, bawa masuk ke dalam dan saya akan letak di belakang kaki betul saya supaya dia dapat elak daripada kaki ni terkena pedal. Nanti kalau tak kan dia auto tekan pedal minyak ataupun brake. Saya sebagai pengguna kaki palsu sebelah kiri, jadi saya boleh bawa kereta automatik seperti biasa, tidak perlukan apa-apa ubah suai pada kereta saya. Tapi kalau kata orang tu kaki palsu dia sebelah kanan, dia boleh pasang satu device akan alternatekan pedal dekat bawah tu. Jadi dia boleh tekan minyak menggunakan kaki kiri tanpa perlu dia duduk sengit. Ada juga orang yang boleh je tanpa lakukan perubahan tu, dia duduk sengit macam tu. Kalau lama-lama duduk sengit tu, saya takut nanti pinggang akan sakit. Kalau kata ada kelebihan, ada lebihan rezeki sikit duit, buat yang alternate pedal tu. Jadi jangan takut. Untuk mereka-mereka yang pakai kaki palsu, boleh bawa kereta seperti biasa.